makan-makan sebelum esok balik Malaysia. Hai korang, buat apa tu? Petang ni saya baru balik dari rumah kak saya. Saya tengok amak dengan anak saudara saya semua dah siap dah. Memang betul-betul awal ni. Sebab pagi tadi saya dah bagi tahu mak saya, mak petang ni jangan masak kita makan malam dekat luar je. Mak saya ni jenis nak kena bagi tahu awal sebab dia masak petang memang awal. Pukul 3 lagi dia dah masak. Memandangkan semua dah siap, jomlah kita gerak. Tapi ni saya percepat aja videonya. Tahu-tahu kita dah sampai dah dekat 89. Tempat ni memang jadi pilihan kita orang lah. Sebab masakan dia pun sedap. Dia punya layanan pun bagus kepada customer. Sebenarnya petang tadi saya dah datang dah dekat kedai ni. Nak ingat kan nak order kan. Jadi datang nanti tinggal makan je. Tapi rupa-rupanya diorang buka lambat. Pukul 6 baru buka kedai. Jadi saya fikir tak yalah nanti malam je datang order sekali. Yang ni saya percepat lagi videonya. Sebab terlalu banyak dah muka anak saudara saya dalam ni. Pantang betul dia tengok kamera. Makalah yang ni ayam berempah saya order. Yang ni pula sotong goreng tepung. Yang ni capcay. Lepas tu ada kangkung. Yang ni ada apa asam ikan masak apa tadi ikan masak manis. Susah betul nak cakap. Yang ni pula ini tak order. Ni bawa dari rumah tadi. Tengoklah tu. Tengok pantang betul. Diorang tengok kamera. Tersengih-sengih je tadi. Yang ni pula ada ikan bakar senangin. Yang ni abang saya. Okey, tahu-tahu kita orang dah siap makan. Entah bila masa mengunyahnya tahu-tahu dah siap makan dah ni. Baru tadi saya cakap menu-menu yang saya order. Tahu-tahu dah siap makan dah. Laju betul cameraman ni buat kerja ni mak saya. Comel mak. Yang ni pula tiba-tiba nak balik. Tak tahulah tiba-tiba dah siap makan. Tiba-tiba nak balik. Apa macam ni? Macam menyala-nyala pula peluk saya malam ni kan. Tiba-tiba siap makan. Tiba-tiba nak balik. Jomlah mak kita balik. Mudah-mudahan ada rezeki nanti boleh kita kumpul-kumpul lagi. Belanja mak makan lagi. Kalau korang nak balik dulu ni. Esok nak bangun awal. Jumpa lagi next video. Bye.